Semasa saya mencipta idea jalan cerita, saya memikirkan tentang seorang anak muda yang ada kemahuan untuk menjadi seorang pengarah filem. Saya menggunakan puisi-puisi T.L.S. Taib untuk bercerita tentang cerita anak muda ni. Pernahkah kau sedari kejauhan jantungmu sendiri? Tak sampai sekaki, tak tercapai jari. Untuk memberi detailing kepada itu, saya perlu mencari satu ikon. Kenapa saya memilih Godard? Bagi saya, apa saja bentuk visual yang kita ada sekarang, pembaharuan tu berlaku di zaman Godard. Jadi saya rasa why not saya angkat dua ikon ini, T.L.S. Taib and Godard. Watak-watak yang kita cipta dalam Laut Tak Biru ni, kita ada watak Hassan, kita ada watak Alias, and kita ada watak Alang. Alang ni adalah watak utama kita yang sebagai pembikin kita tulis untuk orang follow watak Alang ni. Salah satu sifat yang menarik untuk projek ini adalah penggunaan telefon bimbit T60 Pro. Pada saya dia bukan satu masalah. Dengan sifat yang perlu kami ikut ini, menggunakan phone, kami cuba translate dia macam mana nak menyesuaikan dengan kehendak kreatif dan memastikan setiap keputusan yang buat tu adalah yang terbaik. Tahu kita buat di bawah je, maka jadi bandar. Saya dah faham dah bila Laut Tak Biru di Seberang Taki, saya kata benda ni berat ni. Ni mesejnya kuat. Apa yang diceritakan oleh T.L.S. Taib sewaktu zaman dia itu berlaku lah seperti apa yang tertulis di dalam puisinya. Tulisan-tulisan dia tu dah jauh ke depan. Walaupun pada latar tahun 60-an, 90-an ya. Filem bukan sekadar, bagi saya bukan sekadar untuk menghiburkan, tapi untuk memberi enlightenment, statement lah, kenyataan kita, apa yang kita rasa tentang tempat lahir kita, ataupun apa yang kita rasa tentang sesuatu perkara. Orang-orang di Seberang Taki yang Pulau Duyung ni ditelan dengan arus pemodenan tu. Macam mana kita nak cari formula untuk seimbangkan benda tu, itu benda yang paling penting. Saya rasa itu adalah satu statement untuk Laut Tak Biru di Seberang Taki lah. Smartphone Huawei P60 Pro ni sememangnya memudahkan kerja saya. Tempat sempit saya boleh selit kat mana saja. Workflow-nya lebih laju. Variety angle, variety kind of space yang sempit, yang besar, low light dia, pemilihan lens, wide, makro dan juga tele. Kita boleh menghasilkan image quality yang sangat best dengan minimal lighting saja. Sebelum ni saya dengan DOP saya, kita ada like macam boleh ke kita shoot pakai smartphone. Tapi bila kita dah pakai, saya sangat impress lah dari segi lens, dynamic range and frame beat. Huawei P60 Pro ni menawarkan satu benda yang sangat saya perlukan. Saya banyak mengambil reference daripada lokasi itu sendiri. Penduduk kampung punya komuniti, cara hidup, macam mana cara diorang susunan barang di dalam rumah tu sendiri. Kita cuba untuk nampakkan dia natural as possible. Okay, untuk T.L.S. Taib punya karakter, dia punya zaman adalah pada tahun 70-an. So daripada segi dia punya wardrobe dia, kostum dia, itu hasil daripada kita buat research lah dengan director. Kepada aspiring filmmaker atau pelajar-pelajar filem yang mempunyai kekangan bajet, berbagai limitasi untuk mendapatkan equipment yang berkualiti, saya rasa yang penting kita perlu fokus tentang idea cerita dan juga apa statement yang kita nak beri dalam cerita yang kita nak buat itu. Ini lebih penting mengatasi gadget yang berteknologi tinggi ke apa. Which is senang cerita, I boleh summarizekan, story come first.